Selain itu, pendekatan kerajaan ialah juga mendengar pandangan negeri. Dalam tak kalah meluncurkan rancangan Malaysia ke-13 baru ini, malah dalam belanjawan negara, kelainan kita sekali lagi ialah bahawa inilah kali pertama dalam sejarah di mana pimpinan pusat turun ke negeri-negeri, ke semua negeri, mendengar pandangan, cadangan, teguran dari pimpinan negeri, dan dari situlah kita sesuaikan beberapa program keutamaan. Kerana apa yang kita fikirkan keutamaan di Putrajaya tak semestinya memenuhi selera Johor, terutama Johor. Kerana Johor ni dia ada pengaruh yang lebih kuat. Tetapi yang saya nak tekankan di sini ialah bahawa pandangan persekutuan itu kemudian mendengar pandangan negeri, kemudian kita ubah suai keutamaan. So Lok tahu dalam Jemaah Menteri ada beberapa keputusan kita yang kita ambil dulu, yang kita pindah, tuanku. Kita pindah setelah mendengar input dari negeri. Kerana bagi saya pengertian participatory demokrasi itu adalah dengan mendengar, dengan semangat musyawarah. Kerana saya tidak fikir mana-mana kelompok sama ada di negeri atau di persekutuan yang boleh mendabik dada menganggap kita mempunyai penyelesaian dalam semua masalah tanpa mendengar dan mengubah suai beberapa pandangan kita. Jadi itu dari segi kerangka merancang kegiatan ekonomi.